pada 11 Jun 2025, kami Yayasan Adi Azhar sekarang berada di Mahat Tahfiz Al-Aqsa Bukit Naga, Shah Alam, Selangor untuk kita serahkan sebanyak 30 naskah Al-Quran hasil infak tuan-tuan dan puan-puan, dan insyaAllah Al-Quran ini akan dimanfaatkan oleh pelajar di sini kerana Al-Quran ini yang spesialnya ataupun kelebihan yang ada di Al-Quran ini adalah ini Al-Quran khas untuk pelajar-pelajar yang ingin menghafal Al-Quran. Dan kami berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mempercayai kami Yayasan Adi Azhar selaku membuat pengagihan Al-Quran kepada mereka-mereka yang memerlukan. Sekali lagi, kami Yayasan Adi Azhar mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dilipat gandakan pahala insyaAllah. Jazakumullah khairan kathir. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nasrul Islam bin Muhammad Darus. Saya merupakan tenaga pengajar di Mahat Tahfiz Al-Aqsa. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar kerana telah menginfakkan kepada kami 30 naskah Al-Quran ataupun mushaf. Apa yang saya nampak pada Al-Quran ini, dia istimewa daripada Al-Quran yang lain. Contohnya, kat sini dah ada kisah Quran ni menceritakan kisah-kisah yang berada dalam Quran. Ini boleh membuatkan saya makin mendalami dan boleh cepat menghafal. Selain itu, ada juga lafaz mutasyabihat yang mana menunjukkan ayat ni ada diulang dalam surah yang lain. Selalunya tak ada dalam Quran yang lain lah. Alhamdulillah, sekarang Irsyad telah menghafal 4 juzuk Al-Quran. Irsyad akan menggunakan Quran ini untuk menghafal juzuk-juzuk lainnya sehingga khatam 30 juzuk Al-Quran. Moga-moga Allah memberikan mereka ganjaran yang terbaik kepada mereka semua insya-Allah.